Selamat berpuasa guys. So kalau kau tengok kat almari aku ada banyak mainan Gundam, dekat games Pokemon, One Piece, apa macam-macam Hot Wheels semua. Tapi kau tak perasan aku ada almari lain, almari mainan buatan Malaysia dan juga yang ni. Kita nak cerita pasal Digimon hari ni. Aku juga collect Digimon sebab aku suka Digimon, membesarkan Digimon. Ini lukisan daripada Chen Ziong. Aku beli baju dia last time. Dia lukis mesin Doraemon. Aku suka mesin Doraemon, handsome gila. Dan juga kat belakang ni ada starter deck Wagramon. Yang ni Digivice ni aku beli kat US last time. Quite murah masa tu dia clearance. Jatuh kau. Yang ni Vital Bracelet. Aku tak pakai dah, berhabuk dah. Sebab dia punya bateri tak tahan lama. So aku malas nak main sangat dia. Yang ni pula datang daripada Digivice 25th anniversary. Digimon punya adventure. Dapat PSA 10 aku grade sendiri. Ni box dia. Nanti kita tunjuk mana satu benda dia. Dan belakang ni pun Digimon yang aku beli dekat Impulse Gaming. Digivice sekarang naik harga. Dulu aku tak faham. Yang ni semua kad-kad yang aku pull sendiri. Aku pull Greymon, Ghost Rare, handsome gila kan. Aku hantar grading kat PCG. Ni sama juga. Aku pull dua kad dari box yang sama. Aku rasa kagum dan bangga dengan dia sendiri. Agumon ni Wan Azim dan juga member aku Capster bagi. Yang ni juga ada box hiasan lah. Itu generally bang Digimon. Dan yang ni lagi menarik. Ni colored Digivice aku. Yang ni kita cerita lain nanti. Yang ni tengok video nanti. Okay. Apapun selamat puasa guys. Thank you sebab menonton. Jangan lupa follow dan muat sikit guys. Bye bye.